Hai korang, selamat tengah hari. Hari ini Cik Na nak masak ikan lagi, ikan titir bersama ikan tongkol ataupun ikan kayu. Kita siang-siang dia potong-potong, dah siap potong. Inilah kita punya bahan-bahan. Cik Na nak masak ampap hari ini ataupun daing pinalam. Kalau kami pialam nama dia masakan ini. Bawang putih, bawang merah, bawang besar, cili api. Kita tumbuk sekali sampai dia lumat. Sekarang danco. Inilah ikan kita tadi. Kita menumis sekarang. Kita tumis dia. Masuk kunyit. Masuk tomato. Masukkanlah ikan. Telur ikan pun ada, ikan titir tadi kan besar, dia ada telur. Okey, lepas menumis tadi kita letaklah air, di sebelah pula kita letaklah ikan goreng. Kita garam je dan kunyit, makanan rumah kan. Lepas tu ikan kita ni, ikan pinalam pula, kita letaklah perasa, letaklah asam jawa. Selalu letak cuka, tapi hari ni tak ada cuka, apa-apa je lah ada di dapur kan. Oke, sekarang ikan kita pun dah masak. Kita tumislah sayur kobes. Dah siap tumis tu. Kita hidang. Inilah hasilnya. Sekarang Cik Na nak hidang dulu. Makan tengah hari. Nasi panas. Oke korang, sampai sini je. Bye-bye.